bukan kesalahan. Apa sebab penyakit dia? Penyakit dia tak ada ilmu. Nah, ilmu sekolah tu tak payah. Tadika 2 tahun. Nah, skala rendah 6 tahun. 2 campur 6 apa? 9 8. Sekolah menengah 5 tahun sampai tingkatan 5. 8 campur 5 13. Habis sikit tu. Nah, 13 tahun. Allah kalau mengaji pondok 13 tahun. Apa matang Ibnu Malik? Faham? Duduk dalam dada dah. Tafsir jalan lain. Faham? 13 tahun mengaji. Tapi berapa tahun kita mengaji ilmu agama? Berapa tahun? Nah, ilmu dunia 13 tahun, ilmu agama. Dah kita kata sama kan nak seri dunia akhirat. Nak sama banyak dah sama ke mana? Baru setahun duduk dengar surah. Nah, dunia 13 tahun. Kalau main bola 13 1, balik lah. Tunggu benda lagi. Kita kalah, sutir sumbat gol, lawan kita sumbat 13. Tiup whistle 90 minit, tunggu tak lagi. Pergi tunggu cengok Muhammad, dak tubik pada padang. Tapi kita dah tunggu benda lagi. Dak penalti. Penalti kepala otak mu 13 1. Penalti ni 13 sama. Faham? 6 sama. 2 sama baru penalti. Dah 13 1 penalti tau. Kita juga 13 tahun mengaji ilmu dunia, setahun baru dengar akhirat. Tu pun bukan macam sekolah 6 jam sehari. Nah, sejam seminggu. Seminggu tu sejam kita dengar. Dah lah sejam orang baca lebih sikit pada isi. Tak berhenti lagi datang ni. Faham? Kelak. Tengok kat tu guru, tengok jam. Tengok tu guru, tengok jam. Maknanya suruh berhenti lah. Nah. Sebab tu kita jahil. Sebab cakna kita tu kurang. Nah, cakna kita kurang, Allah beri sikit. Nilai yang kita beri kepada ilmu agama tu rendah, Tuhan beri kita nilai rendah lah. Nah, kita beri nilai tinggi, boleh tinggi. Dia gitu. Tak apa, bahasa kita tak tahu nilai. Nilai tu paling penting. Bila kita tahu nilainya tinggi, maka kita rasa tamak. Nah, sebab tu bila orang tawar tu satu pekerjaan, dia letak gaji, orang tertarik. Ditepek di tiang di pokoknya. Nah, jawatan kosong, kerani kilang, RM900. Belalok tengok 900 power. Nah, aja tulis RM9 sebulan. Orang tebang pokoknya tu. Faham tak? Nak kita tarik tu dengan sebab lah ni ya. RM900, RM2,500. Nah, jadi kita sedap. 3,000 sebulan ni. Tu sedap. Jadi kita tak pandai nilai benda-benda akhirat dan tak tahu harganya, sehingga kita anggap tak ada nilai, tidak bernilai, mahal besi buruk daripada benda-benda agama. Sehingga bila begitu berlaku, Allah jadikan kita tidak pandai dalam bab agama. Nah, tak anda sebab kita kerja dunia pagi petang ni jadi cikgu, ni guru besar, ni jadi Messi, ni tok pengulu, ni wakil ayat belebong. Nah, ni jadi mufti besar, ni mufti besar kena pecah dah. Nah, macam-macam jadi. Nak cari akhirat tak ada. Nampak? Cari dah. Allah beri kita peluang lagi. Nah. Jadi aku dak nak belajar agama, dak mu semua dah. Jangan awak gitu. Dalam bab akhirat jangan wi korang. Kita dulu. Ni korang ni bab dunia. Sahabat-sahabat dalam bab dunia, mu dululah. Mu dululah. Aku kediam bab dunia. Bab akhirat dak wi korang, kita rombong dulu. Akhirat kan? Nah, kita dak bab dunia kita dulu. Kalau bab akhirat pulang korang. Dah kan ni buat cik dak mau pergi belanja atak ni orang dak betul petihah ni. Beri tak dah. Kita ada dah. Nak dak agak syaitan dah. Kalau bab ngaji pulang ke orang muda-muda. Dah. Esok tanya orang lain dah. Dah ni tak mau ni orang waisan ni. Cik, nak juga. Nak juga. Kalau orang waisan. Kalau dunia nak kata. Kalau orang akhirat pula orang muda-muda. Tak berapa nak dah. Tu penyakit kita. Tu kita beranak jahil dah. Tak apalah dah beranak. Mati jahil. Allahu Rabbi. Mati jahil. Mati jahil ni macam orang tanah kucing. Macam orang tanah tikus apa. Tikus ni tak jalan kerek jirit di motosikal. Koleh mampu. Orang tanah. Nampak? Mampu. Macam dah kalau kita jahil macam tanah tikus. Tahu benda. Dah masih hidup macam tikus kita.
Dan muka comel sikit pada tiku. Dan warna bolak sampai macam tiku. Lah, jadi cari ambil tiku bomoh sekor. Balik lagi cari tiku sekor. Tahan perakak. Pegang tiku tanya, "Kuh." Nampak? Ha. Nampak? Nu mati jumpa ngebe hukum dia. Tiku jawab. Tak boleh jawab. Nak? Tak boleh jawab. Dan kita tanya natu kita lagi. Nu mati jumpa ngebe. Boleh jawab tak? Tak boleh jawab. Natu kita anak beranak tiku. Tak ada sama bodong ke tiku. Betul tak? Ha dah?